Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. JDT kalah 2-0 kepada wakil Australia Melbourne City di ACL Elite. Bolos 2-0 yang sepatutnya boleh dielakkan kalau defend JDT lebih solid. First goal Melbourne seawal minit ketiga. Keeper import JDT Andoni delay dan lost position. Striker muda Melbourne umur 20 tahun Max Caputo berjaya melepaskan diri daripada marking Oscar Arribas dan tanduk gol tu. Ingatkan JDT tak ada masalah untuk comeback, tapi entah apa badi ya dekat Australia ni. 23 shot, 9 on target. Satu kali ganda lagi banyak daripada total shot Melbourne City yang shot 11 kali je. Second half JDT control ball possession 62% lagi. Still gagal tembus keeper Melbourne Patrick Beach, umur muda juga 22 tahun. Hujung-hujung match di injury time, Melbourne City berjaya skor gol kedua diorang. Puncanya defender JDT gagal clear ball lebih awal, bagi ruang kepada player Melbourne. Medin Mehmeti body feint sikit, terus rembat. Ini pun player muda juga, baru umur 18 tahun. Debut ACL Elite, berjaya skor gol terus. Fans JDT confirm pedih hati bila kalah match ni. Lagi pedih bila dapat tahu JDT kalah kepada skuad muda Melbourne City. Average umur diorang 24.4 tahun berbanding skuad JDT average umur 30.7 tahun. Kalau dalam first 11, 7 player Melbourne umur bawah 24 tahun. JDT pula 7 player umur atas 30 tahun. Paling muda dalam first E JDT, Raul Parra, umur 25 tahun. Terkejut juga aku bila dapat tahu yang Raul Parra ni baru umur 25 tahun. Gaya muka macam dah anak 3. JDT still lagi mengharapkan striker veteran umur 33 tahun, Jairo. Peluang depan mata pun boleh pula buat bola tu melambung kena palang. Bukan sekali je overall rating dia ni rendah. Sebenarnya hampir setiap match overall rating Jairo ni rendah. Elok lagi striker umur 34 tahun Bergson. Tapi si Bergson ni pun ada badi juga. Bila main dekat dalam Liga Malaysia boleh skor 3-4 biji dalam satu match. Tapi bila sampai dekat level Asia, dia memang masalah, kemarau gol je memanjang. So terbukti memang selama ni budak umur 23 tahun, player anak jati Malaysia, Arif Aiman yang carry JDT. Tanpa kelincahan Arif Aiman, attacking JDT tak cukup kualiti. Tapi tak apalah, kalah dekat away ni tak apa lagi. Melbourne City ni pun bukan tim biasa-biasa. Kalau musim lepas, diorang merupakan pasukan di tempat kedua Liga Australia. Sebab tu diorang layak ke ACL Elite pada musim ni. Ini kali ketiga Melbourne City join Champion League. Sajalah nak sedapkan hati fans JDT. So ini kekalahan kedua JDT dalam match ACL Elite. Daripada kedudukan kedua, JDT jatuh ke kedudukan ke-7 selepas 5 match. Tapi peluang nak layak ke pusingan seterusnya masih terbuka lagi. Lepas ni ada 3 match lagi, 2 match home, 1 match away. Kita tunggu dan lihat apa kesudahan JDT di ACL Elite pada musim ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.